industri tembakau ni kan, diorang sanggup buat orang ketagih asalkan bisnes jalan. Aku ada terbaca satu dokumen daripada Consumers Association of Penang tau. Dan apa yang diorang tulis tu buat aku terdiam tau. Dalam dokumen tu, industri vape dengan produk tembakau dipanaskan ni, kau tahulah, heated tobacco kan. Diorang claim benda ni bagus untuk ekonomi tau. Aku terkejut juga. Katanya boleh buka peluang pekerjaan, boleh tarik pelabur luar masuk Malaysia tau. Memanglah nampak macam positif kan. Tapi bila aku baca bahagian bantahan tu, diorang bagi satu perbandingan yang agak keras sikit lah. Dia cakap Malaysia ni tak perlukan pelaburan yang buat rakyat dia sendiri jadi penagih nikotin. Sama macam sejarah dululah, masa syarikat Hindia Timur guna candu untuk kontrol masyarakat Cina kan. Jadi bila aku baca part tu memang lain macam lah. Sebab dia bukan setakat nak cerita pasal wokok ke vape ke, tapi dia pasal macam mana sesuatu industri tu boleh untung daripada ketagihan manusia. Lepas tu ada lagi satu point. Industri ni, diorang selalu guna alasan kalau kita kawal atau larang pergi ke pasaran gelap. So produk tak terkawal lagi bahaya. Tapi dalam dokumen tu dia jawab balik, ini sebenarnya taktik lama. Industri tembakau ni memang dah lama dah guna alasan pasaran gelap untuk lawan cukai, lawan regulation. Tapi realitinya selagi produk tu wujud, selagi tu risiko tak ada kan. Jadi yang paling menarik sekali dia sebut tentang produk moden lah, macam vape ke, heated tobacco ke. Walaupun benda-benda macam ni dipromosikan sebagai lebih selamat kan, hakikatnya memang tak selamat pun. Masa aku baca semuanya aku faham lah satu benda. Isu ni bukan produk lah semata-mata. Dia pasal macam mana nak kontrol naratif lah. Macam mana nak bagi tahu yang benda tu bahaya tapi boleh dipersembahkan sebagai okey supaya orang terus guna. Kadang-kadang bukan kita tak nampak pun bahaya tu, tapi kita dah terbiasa dengan cara dia mempersembahkan, so kita pun follow. So aku nak tanya korang lah, kalau suatu industri ni boleh untung daripada ketagihan manusia kan, korang rasa diorang ni betul-betul ke nak orang berhenti? Ataupun diorang ni cuma cari cara baru je untuk pastikan penagih-penagih asap ni terus bergantung? Cuba korang drop pendapat korang, aku nak tengok pendapat yang jujur lah.